Allah memberi peluang, memperkenankan doa kepada orang-orang yang berdoa setelah mengerjakan ibadat. Sama ada ibadat sembahyang, puasa, haji dan sebagainya. Malangnya orang-orang Arab yang tebal dengan kejahilan mengambil peluang yang salah. Walaupun setelah mengerjakan haji, mereka mengambil peluang berdoa kepada Allah untuk memberi kepada mereka rezeki dunia. Perkara-perkara dunia sahaja, mereka lupakan hari akhirat. Lalu Allah mengingatkan mereka, sekiranya mereka berdoa untuk dunia sahaja, maka Allah beri kepada mereka dunia sahaja. Tetapi ingat, di sana ada hari akhirat, hari yang kekal abadi. Sama ada syurga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Dunia adalah tempat tinggal sementara waktu dibandingkan dengan selama-lama hari akhirat. Satu detik yang terlalu sedikit masanya hidup di dunia, walaupun berpuluh tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Masa yang sedikit dibandingkan dengan hari akhirat adalah tidak wajar bagi seseorang itu mengambil peluang berdoa kepada Allah untuk dunia sahaja, lupakan masa depan yang panjang selama-lamanya hari akhirat.